Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita sambung bahagian terakhir untuk Kelantan 2025. Bahagian B, soalan 9. Rajah menunjukkan bulan dan sebuah satelit yang mengorbit bumi. So, kalau tengok rajah, awak dapati ada dua objek sedang mengorbit satu objek yang sama, iaitu bumi. So, daripada sini, seperti saya maklum dalam set yang lepas, kalau ada situasi yang macam ni, kita sedang berbicara tentang hukum Kepler ketiga. Okay, hukum Kepler ketiga hanya boleh digunakan formulanya jika ada dua jasad yang sedang mengorbit satu jasad yang sama. So dalam kes ni, satelit tengah orbit bumi. Satelit tengah orbit bumi. Bulan juga tengah orbit bumi. So kita boleh hubung kaitkan antara satelit dengan bulan. So dalam hukum Kepler ketiga, kuasa 2 bagi tempoh orbit adalah sama dengan kuasa 2 tempoh orbit adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Berkadar terus. Baik, soalan A, hukum Kepler ketiga. Soalan B, terbitkan satu ungkapan. Okey, terbitkan satu ungkapan ni saya hanya jumpa dalam Kelantan je baru. Saya tak tahulah trial lain So ini cara untuk terbitkan menggunakan persamaan-persamaan di bawah. So soalan minta kita terbitkan satu ungkapan yang menerangkan hukum fizik. Okay, macam mana kita boleh dapat T kuasa 2 atau tempoh orbit kuasa 2 berkadar terus dengan jejari orbit kuasa 3? Cuba tengok form ni. Saya ambil dan saya duplicate yang ini. Saya buat turun bawah. Okay, saya tu ke jawapannya dulu. Okay, now daripada sini kan kita kata tempoh orbit kuasa 2 kan berkadar terus dengan jejari orbit kuasa 3. So bila awak dapat jawapan nanti, awak akan dapati bahawa kedudukan bagi tempoh orbit dan jejari orbit adalah seperti berikut. Bermaksud betullah ungkapan Kepler tersebut, kuasa 2 jejari orbit adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Okay, so yang tengah-tengah ni apa? Yang banyak-banyak ni semuanya adalah pemalar. 4 ni nombor pemalar, pi ni pun nombor pemalar, G adalah pemalar, jisim bumi adalah pemalar atau jisim planet. Okay, so kita cuba buktikan yang itu. So macam mana nak buktikan? Ini proses dia. Daripada formula, daya graviti sama dengan daya memusat. So kita samakan berdasarkan dua formula yang sudah diberi. So yang ini daya graviti, yang ini daya memusat. Kita equatekan kedua-duanya, kita dapat seperti berikut. And then kita cuba buat cancel off anything yang ada berulang, yang sama lah maksudnya. So dekat sini kita ada M dan M. Saya zoom sikit. M dan M kita boleh cancel off sebab nanti dia jadi M bahagi M. Okay, kita nak V square sahaja. Kemudian kita ada R dekat sini dan R kuasa 2 kat sini. So supposedly yang dekat sini saya salah ni. So R square ni dia jadi R sahaja. Saya buat warna biru. Jadi R sahaja, R sini akan potong. Okey. So kita letak V square sebagai perkara rumus. Yang berbaki di situ hanyalah GM bahagi R. Tinggal yang ni sahaja. So V square sama dengan GM bahagi R. Saya tulis balik dalam bentuk V square sama dengan. Okey. Kita stop dekat situ. Kemudian daripada situ, saya cuba gantikan V square ini ke dalam satu lagi formula, iaitu dalam laju linear. Formula laju linear adalah seperti berikut. Jadi V yang saya dapat tadi, saya ganti di sini. Okay, V saya tadi berapa? GM over R. Tapi kita nak ganti V square. So gantilah V square ke dalam formula. Dapatlah seperti berikut. Okey, so kita ganti 2 pi R ini ke dalam formula yang tadi. Masuk dalam ni. So tengok, V sama dengan 2 pi R over T. Kemudian kita square kan.
Kemudian baru samakan dengan GM over R. Okey. Nah, perkara yang sama kita buat. Kalau kita ada unknown yang sama, kita boleh cancel. Contohnya macam R dengan R square ni potong. R bawa pergi atas jadi darab. So R kuasa 1 darab R jadi R kuasa 3. Okey, sorry. Kemudian T square saya bawa naik atas. Maka GM ni bawa turun ke bawah. Dapatlah GM dekat bawah ni. Okey. Dan selesai. Itulah dapat jawapannya seperti berikut. Sorry. Alright, soalan C. Diberi jejari orbit bulan adalah 57 kali ganda daripada jejari orbit satelit. So saya tulis dalam bentuk ayat matematik. Ayat matematiknya jejari orbit bulan adalah 57 kali ganda dari jejari orbit satelit. Okey, lepas tu awak akan tuliskan dan labelkan segala informasi yang ada. Okay, kemudian untuk satu Roman, hitung ketinggian satelit. Ketinggian satelit simbolnya H. So untuk cari H, bagi satu objek yang tidak duduk di permukaan bumi, awak kena tahu jejari orbit dikira berdasarkan formula ini, iaitu jejari orbit sama dengan jejari bumi atau jejari planet tambah ketinggian dia. So kita nak cari H ni, maka saya letak H sebagai perkara rumus. Dapatlah R kecil tolak dengan R besar. Okay, now kita tengah handle pasal jejari orbit bagi satelit. So saya letak RS dekat situ. Jejari satelit, jejari orbit bagi satelit. Tapi kita tak ada maklumat RS. Tak ada maklumat RS. Apa yang kita ada adalah RB. Dan juga diberi nilai RB dekat sini. Jejari orbit bagi bulan. Dia tulis RM. Sebab tu dia nak ikut moon kot bahasa Inggeris. Saya buat RB. Tapi kita tahu untuk kita dapat RS, kita boleh guna hubung kait dia dengan RB, which is RS sama dengan RB bahagi 5. Macam mana dapat RS sama dengan RB bahagi 5 tu? Kita tukar daripada sini. RS 57 turun bawah. So jadi RB bahagi 57. Dapatlah seperti ini. 57 saya tertinggal nombor 1. 57. Okay, now kita gantikan balik semua, iaitu jejari orbit bagi bulan, which is yang ni. Kemudian bahagi 57, tolak dengan R. R adalah jejari bumi. So dia bagi jejari bumi dekat sini dalam soalan. Okay, selesaikan matematik, dapat jawapannya seperti berikut. Okay, kemudian soalan 2 Roman, hitung tempoh yang diambil oleh satelit untuk mengorbit bumi. So untuk kira tempoh ni, kita akan guna balik hukum yang kita nyatakan dalam soalan yang awal tu, iaitu hukum Kepler ketiga. Disebabkan kedua-dua planet dan satelit, bulan dan satelit mengorbit bumi, iaitu objek yang sama, kita boleh menganggap T square bahagi R cube bagi satelit adalah sama dengan T square bahagi R cube bagi bulan. Kerana kedua-duanya sedang mengorbit jasad yang sama. Itu formula untuk Kepler. Right. So masukkan dalam formula, bagi kedua-dua maklumat tersebut, kita boleh cari TS. Baik, dekat sini saya prefer untuk tidak guna maklumat misalnya RB, tulis panjang-panjang tu. Tapi sebab saya boleh letak nisbah, saya nisbahkan terus. So kalau kita tengok pada rajah tadi kan, RB adalah 57 kali ganda daripada RS. Okay, jadinya dekat situlah saya buat penggantian. Saya anggap RS adalah 1,
So apa jadi pada RB? 57. Okey, selesai untuk soalan D. Seterusnya soalan esei. Diberi 4 roket kepada awak. Awak nak kena hantar satu satelit ke dalam orbitnya. Awak kena pilih satu yang terbaik. So dari segi jisim, mestilah pilih roket yang jisimnya lebih rendah. Kerana bila jisim rendah, roket jadi ringan. Seterusnya, ketinggian maksimum yang boleh dicapai. Maksudnya adakah kita nak dia boleh capai tinggi ataupun kurang tinggi? So jawapannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Jangan jawab 500 tau. Tulis dekat situ sebab ada nombor, tak boleh tulis nombor. Tulis lebih tinggi. So lebih tinggi, reasonnya dapat menghantar satelit pada jarak yang diperlukan. Kemudian dari segi kuantiti bahan api. Kuantiti bahan api yang diperlukan mestilah banyak. Sebab kita kan nak mencapai halaju lepas. Halaju lepas ni tinggi nilai dia. Jadi kita perlukan lebih banyak fuel, lebih banyak bahan api supaya boleh hasilkan kuasa pembakaran yang tinggi. Hasilkan kuasa pembakaran yang tinggi. Dan yang terakhir, jenis enjin. Adakah enjin tersebut jenis tahap tunggal atau berperingkat? Jawapannya, jenis enjin berperingkat. Okey, jenis enjin berperingkat ni maksudnya apa? Satu enjin tu dia boleh bekalkan certain tenaga atau daya tujar. Selepas habis fuel, dia akan jatuhkan kelongsong dia. Jatuhkan enjinnya dan kelongsongnya. So dah habis pakai minyak, nanti habis enjin tu jatuh ke bumi. Jadi dapat mengurangkan jumlah berat. Okey, jangan lupa soalan ni adalah soalan decision making. Awak kena pilih tau. Last sekali awak kena tulis, saya memilih N kerana roket N mempunyai jisim yang rendah, mempunyai ketinggian maksimum yang boleh dicapai lebih tinggi, mempunyai kuantiti bahan api yang banyak dan jenis enjin berperingkat. Kena buat conclusion dekat hujung jawapan awak. Kalau tak faham juga konsep macam mana atau format macam mana, boleh tengok dekat 2024 punya trial. Seterusnya, soalan 10. Diberi satu mentol, labelnya 24 volt, 48 watt. Itu saya dah label kat situ dia punya information. Okay. Kemudian yang ni salah, bukan primary tau. Yang ni secondary. Alright. Kemudian diberi transformer itu bukan transformer unggul. Sebaliknya, transformer itu adalah mempunyai kecekapan 80% sahaja. Ni kenapa dia punya maklumat datang ke sini ni? Kenapa datang ke sini dia punya info sekejap Nanti awak tengok comot pula. Ni pun sama, saya tak tahu main mana ni. Macam mana boleh main sini ni? Okay, tak dapat padam setakat yang boleh lah Sekejap. Sorry. Lagi ganggu pula. Okay. So daripada situ kita tengok dalam rajah. Tengok yang ni ada power supply AC. Maksudnya dekat situ VP primer. Sebelah sini kita ada sekunder. So VS PS. Kuasa pada gegelung sekunder. Nyatakan jenis transformer. So kalau transformer dalam rajah ni, sebab kita ada maklumat V, VP kita 240. Bila pergi dekat sekunder jadi 24 saja. So yang ni injak turun kerana menurunkan atau mengurangkan voltan output. Nombor 2, macam mana transformer boleh berfungsi? Ini jawapannya. Transformer ni sebelah gegelung primer kita ada bekalan kuasa arus ulang alik dekat sini. So bekalan kuasa arus ulang alik ni dihasilkan satu medan magnet. Tapi medan magnet dekat primer ni, sebab arus ulang alik,
maka dia hasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Ini gambaran macam mana maksud medan magnet yang berubah-ubah. Maksudnya medan magnet dia besar, kecil, besar, kecil, besar. Semasa medan magnet besar dan kecil, berlakunya pemotongan medan magnet. Kat sini. Berlakunya pemotongan medan magnet. Jadi bila berlaku pemotongan medan magnet, hasilkan arus aruhan. Arus aruhan tu mengalir ke mentol, mentol akan menyala. Kalau soalan tanya konsep, ini adalah aruhan elektromagnet. Konsep. Okey, saya padam yang tu. Seterusnya, soalan B1. Hitung nisbah bilangan gegelung prima kepada gegelung sekunder. Gegelung prima nisbahkan kepada gegelung sekunder. Okey. Jumlah lilitan prima 500. Jumlah lilitan pada gegelung sekunder 50. Kita boleh permudahkan. So 50 kali 1 50, 50 kali 10 500. So, jawapan akhir 10 nisbah 1. Kemudian hitung kuasa input. Baik, formula yang kita dapat untuk selesaikan ni datang dari formula kecekapan. Macam mana cari kecekapan? Kita ambil power output bahagi dengan power input. Kalau nak guna output input, kalau nak guna prima sekunder, kita akan letak output tu sebagai sekunder, input tu sebagai prima. Kemudian formula ni ada darab 100% sebab kan nak cari percentage, nak cari peratus kecekapan. Okey, kemudian kita letak jawapan. Kan dia bagi tadi kecekapan sama dengan 80%. In case awak dah terlupa, soalan dia mention kat sini. Kecekapan transformer 80%. So kita buat formula kecekapan tu, kita tulislah jawapan dia dekat hujung sini 80%. So, seperti dalam tulisan saya ni, saya dah buat dalam bentuk formula, kemudian ada jawapan. Kita nak cari apa? Kita nak cari PP. Ada tak PS? Ada. PS ada dalam soalan 48. So kita ganti, tengok pergerakan macam mana. Kita potong persen ni. Okey, tinggallah 80. 100 ni bawa pergi sana jadi bahagi. So 80 bahagi 100, 0.8. Selesaikan matematik tu dapat 60 watt. Baik, seterusnya 3, cari arus yang mengalir dalam gegelung prima. So IP. Untuk dapatkan IP, mestilah pakai formula kuasa. Formula kuasa P sama dengan IV. P sama dengan IV. So untuk cari IP, semua kena letak P. So kita gantikan PP kita 60, VP kita 240. Selesaikan matematiknya, dapatlah jawapan. Seterusnya, awak diberi soalan untuk memilih satu dari 4 transformer. Nak guna apa transformer ni? Baca soalan. Transformer yang sesuai, paling sesuai untuk menghasilkan kecekapan transformer 100%. Saya highlight kejap. Itu adalah aim awak. Hasilkan kecekapan transformer 100%. Okey. So apa yang kita pilih? Mestilah berdasarkan macam mana nak hasilkan transformer unggul. Alright. Now jawapannya adalah R. Kerana pertama dari segi ketebalan gegelung. Gegelung ni yang mana? Kalau saya tunjuk raja, ini maksudnya gegelung. Ni. Gegelung ni dengan gegelung ni. Wayar dia tu, adakah kita nak guna satu wayar yang tebal ataupun wayar yang nipis? So, kita pilih sepatutnya wayar yang tebal. Kerana dengan ketebalan, luas keratan rentas menjadi besar. Bila luas keratan rentas besar, menurut formula rintangan, in case awak tak ingat dalam set yang lepas, rintangan ni dia ada 3 faktor. Dan salah satunya adalah luas keratan rentas. Kalau luas keratan rentas awak dibiarkan supaya besar atau tebal, ni tebal lah ni. Tebal, apa jadi pada rintangan?
rintangan akan berkurang. Anything yang kita bahagi, something yang kita bahagi dengan nilai yang besar, nanti end up jawapan awak jadi kecil. Itu dia punya hubungan dia. So hasilkan rintangan yang rendah. Seterusnya, bahan untuk teras. Teras tu yang mana? Teras tu yang ini, besi ni. Besi ni. Nak pakai bahan apa? Jawapannya kita pakai besi lembut, soft iron core. Soft iron. Kerana soft iron membolehkan kita magnetize dan demagnetize-nya dengan lebih mudah. Mudah dimagnetkan, mudah dinyah magnetkan. Okey, kalau susah nak dimagnetkan, kita akan pakai tenaga haba dan kita hasilkan tenaga haba yang lebih besar. Situ saja sudah mengganggu kecekapan transformer. Seterusnya, teras tersebut mestilah ada lapisan, mesti dilaminatkan, ada satu lapisan. Kita panggil berlamina, berlapisan. Kenapa? Mengurangkan arus pusar. Arus pusar ni adalah unwanted current. Kita tak mau pun dia, tapi dia terhasil daripada proses yang kita tengah guna transformer tu. Arus pusar ni akan ada disadvantage kat kita kerana dia boleh menghasilkan haba yang besar. So kita tak nak. Kita tak nak. Okay, kalau haba besar maksudnya nanti kuasa banyak pergi dekat haba. Lalu kecekapan kita akan berkurang. So kena pakai berlamina. Dan yang terakhir, macam mana cara kita melilit kedua-dua gegelung primer dan gegelung sekunder. Okay, yang ni dililit secara berasikan. Maksudnya primer satu side, sekunder satu side. Tapi yang macam Q dan juga R, ini namanya menindihkan atau melilitkan bersama-sama gegelung primer dan gegelung sekunder. Lilit sekali dekat satu tempat. Okay, kalau awak belajar konsep macam mana transformer berfungsi, seperti mana saya lukis tadi, kan transformer ni dia bila dia potong macam tu, keluarlah arus aruhan, potong arus aruhan terhasil. Okey, tapi mengambil masa. Kerana bila arus baru masuk, arus tu perlu besar dulu. Besar baru potong. Kurang baru potong. Nanti besar baru potong. Kurang baru potong. So mengambil masa, kita panggil yang ni bocor. Sementara medan magnet tu nak sampai daripada primer ke sekunder, dia ambil masa. So why not kita gabung sekali. Kalau kita gabung sekali, primer tu, gegelung primer tu dia sudah hasilkan medan magnet dan semasa penghasilannya sahaja sudah pun potong. Besar apatah lagi. So pemotongan berlaku immediately selepas medan magnet di gegelung primer terhasil. So kita panggil ni secara teknikalnya tiada kebocoran flux atau tiada kebocoran medan magnet. Bocor tu maksud dia ambil masa nak sampai. Ni area sinilah kita panggil bocor. Area dekat situ bocor. So sepatutnya kalau kita bina saja medan magnet ke sini, dia dah potong, dia dah start potong. So yang ni belum potong. Potong belum. Macam tu. Mata awak masa saya cakap belum tu mestilah tu melihat ke area sini. Ataupun pada gegelung sebelah sini. Awak tengok sini, gegelung pula medan magnet sebelah kanan tu. Mata awak tengok lagi kat situ Sekali lagi saya akan buat medan magnet untuk gegelung primer. Okey, tengok belah kanan dia. Belum. Potong. Belum. Nah, situlah bocor dia. Kawasan sini bocor, tidak ada pemotongan medan magnet semasa medan magnet berada di situ. Jadi tak best. Tak best maksudnya tidak efisien. Alright, so awak pilih R. Kerana bla 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 bla. Tulis baliklah dia punya ciri dia. Seterusnya soalan terakhir untuk set Kelantan, soalan bahagian C nombor 11. Rajah menunjukkan graf halaju masa. Macam mana saya kenal graf ni halaju masa? Kerana halaju di label pada paksi Y
dan masa dilabel pada paksi X. Itu asas dia, paksi Y, paksi X. Dalam konten KSSM, awak belajar graf motion. Awak tahu kalau V lawan T, kecerunannya mewakili pecutan. Kecerunan kalau V lawan T mesti A. Kalau S lawan T, dia jadi V. Katalah sekejap lagi, kan saya cakap-cakap keluar S lawan T, awak cakap saya tak ajar pula. Okey, saya payung juga. Kalau S lawan T, jawapannya V. Kalau V lawan T, jawapannya A. Jawapan tu maksudnya kecerunan dia mewakili hal laju. Ini kecerunannya mewakili pecutan. Kecerunan mewakili pecutan. Kalau ada kecerunan. Kalau tak ada kecerunan, pecutan kosong. Okay, diberi masa 5 saat. Betul lah tu. Untuk kedua-dua rajah, memang tunjukkan motion dalam 5 saat terawal sahaja. Okey, nyatakan maksud hal laju. Formula hal laju dibina daripada sesaran bahagi masa. So, bila kita bahagi maksudnya kadar. Bahagi masa maksudnya kadar. Okey, kemudian tengok atas sesaran. So, kadar perubahan sesaran. Itu cara kita letak definisi atau maksud bagi sesetengah terma fizik. B, bandingkan kecerunan graf. Nampak tu 3 markah. So, kita bandingkan melalui rajah. So, kecerunan mana yang tinggi? Macam mana cari kecerunan? Sudah, cari kecerunan pun tak boleh. Kecerunan, kita tengok beza paksi Y, bahagilah dengan beza paksi X. Kenapa cikgu tak pakai Y2 tolak Y1? Bahagi X2 tolak X1. Sebab graf awak mula dekat kosong. So, kita boleh direct macam tu. 20 tolak kosong, 20. Bahagi dengan 5 tolak kosong, dapat 5. Kan kecerunan dia adalah 4. Dan kalau saya nak tulis unit dia, 4 ms negatif 2. Yang mewakili nilai pecutan. Itu untuk 11.2. 11.1, 15 bahagi 5. Dapat apa? 3 ms negatif 2. So, betul lah 11.2 lebih besar daripada 11.1. Kemudian pecutan sama juga 11.2. Tadi kan dapat 4. Lebih besar daripada 11.1. Kemudian hal laju akhir kereta juga tengok pada graf. Hal laju akhir bagi 11.2, 20. Hal laju akhir bagi 11.1, 15. So, betul lah. Ini lagi besar. Alright. Daripada situ, kita kena buat hubung kait. Hubung kait ni maksudnya pakai formula semakin-semakin. So, semakin bertambah kecerunan graf, semakin bertambah hal laju akhir. So, boleh tengok sini. Kecerunan ni kan tinggi. Jadi, hal laju akhir dia tinggi. Yang ni kecerunan dia rendah. Jadi, hal laju akhirnya rendah. Khususnya kecerunan graf dan pecutan. So, kalau lagi cerun, maksudnya lagi tinggi pecutan. Atau juga boleh ditulis kecerunan graf itu adalah sebenarnya pecutan kereta itu. Okey, D. Soalan minta terangkan bagaimana kereta lumba boleh bergerak dengan hal laju tinggi dan selamat. So, untuk dia race, dia mesti ada laju yang tinggi. Jadi, kita pakai satu desain kereta aerodinamik. Aerodinamik maksudnya bila udara lalu, dia tidak dihalang. Udara tu tidak dihalang. Maksudnya kita pakai bentuk aerodinamik untuk mengurangkan rintangan udara. Dia boleh membelah udara. Kalau kereta awak tu petak, nanti dia akan ada rintangan udara yang tinggi. So, itu bukan nama kereta race tu. Okey, kemudian kena ada spoiler. Spoiler adalah bahagian belakang ni. Spoiler tu mesti didesain dengan bentuk aerofoil songsang. Bentuk aerofoil dia lurus dekat bawah, melengkung dekat atas. Tapi untuk kereta lumba mesti lurus dekat atas, lengkung dekat bawah macam tu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan daya paduan ke bawah atau daya yang menekan ke arah jalan. Tujuan menambahkan cengkaman pada jalan. Barulah boleh ambil sharp corner at a high speed.
Dekat hal laju boleh mengambil selekor tajam pada hal laju tinggi. Soalan E, awak kena bagi cadangan macam mana kereta api ni dapat bergerak dengan lebih laju dan boleh membawa banyak muatan dalam satu masa. Okey. Kemudian dia bagi clue dekat awak. Dia ada bagi clue kat awak, bagusnya. Dia bagi dekat awak macam mana awak boleh reka bentuk kereta api tu, dia punya design dia macam mana, jenis atau ciri-ciri badan, badan tu nak buat pada apa, bahannya bahan apa, tenaga apa nak pakai, tenaga haba ke tenaga elektrik. Kalau kereta api dulu-dulu kan pakai pembakaran arang, dia pakai wap. So sekarang most likely kita pakai elektrik dah, tenaga elektrik. Bilangan gerabak, nak letak gerabak banyak ke, gerabak sikit ke, dan kuasa, wajib dah. Kalau kuasa, confirm kuasa tinggi, ingat tau. So inilah jawapan-jawapan antaranya. Kita boleh pakai bentuk kereta api yang desainnya aerodinamik, sama macam tadi, dapat mengurangkan rintangan udara. Nombor 2, badan kereta api mesti terbina dari fiber karbon atau carbon fiber. Carbon fiber ni dah lah dia kuat, dia ringan pula tu. Itu penting. Dan atas faktor ringan juga, kita akan memilih bahan yang berketumpatan rendah. Contoh ni point yang sama lah, cuma kita kembangkan. Fiber karbon ni kita letak jenis dia, tapi kalau ciri ketumpatan rendah, of the same reason, bolehlah ulang 2 kali, tak ada masalah. Gerabak mesti banyak sebab kita nak bawa banyak barang sekaligus. Memastikan badan kereta api itu beratnya dapat diagihkan dengan lebih stabil. Dan yang terakhir, kita menggunakan kuasa enjin yang lebih tinggi supaya pecutan lebih tinggi. Mana-mana soalan dalam SPM, kalau melibatkan kuasa enjin, awak akan pilih tinggi dan awak kena tulis pecutan lebih tinggi. Yang tu saya rasakan lebih sesuai lah. Okay, saya suggest macam tu. So anyways, selesai dah kita perbincangan untuk Kelantan Kertas 2. Sampai kita jumpa lagi dalam set akan datang. Kalau ada cadangan nak buat set apa, bagi tahu. Jumpa lagi, terima kasih.